Sedangkan sebelum ni orang respect dekat kita. Apa perasaan kita masa tu? Tak jauh beza daripada iblis juga tuan-tuan sebenarnya. Ya. Iblis kalau letak sebelah kita lebih kurang adik-beradik je. Masa tu perasaannya. Ya. Allah, aku nak kena hormat dengan dia, aku nak kena respect dengan dia. Ya. Susah. Perasaan itu akan wujud dalam hati kita. Tipulah kalau kita tak rasa benda tu. Ya. Semua orang akan rasa. Cuma bagaimana kita mengendalikan apa yang ada dalam hati kita. Maka oleh kerana dengkinya terhadap Adam, lalu iblis telah melakukan suatu maksiat yang besar terhadap Tuhan. Daripada Ibnu Sirin rahimahullah, beliau berkata, saya tidak pernah dengki pada seorang pun kerana sesuatu benda dalam urusan dunianya, sebab jika orang itu tergolong ahli syurga, maka apa sebabnya sehingga saya patut mendengkinya atas urusan dunianya, sekalipun ia adalah suatu benda yang tiada berharga dalam syurga. Tetapi jika ia tergolong ahli neraka, maka apa sebabnya sehingga saya patut mendengkinya dalam urusan dunianya, sekalipun ia adalah benda yang akan menariknya ke dalam neraka. Tak pernah ya, dalam hati Ibnu Sirin merasa dengki terhadap orang. Ya. Lebih baik kita mendoakan orang itu. Yang kita lihat, yang kita rasa dengki itu, kita doakan pula dia. Mudah-mudahan dia menjadi orang yang baik, dan kita pun tergolong dalam golongan orang-orang yang baik. Ya. Dan akhirnya sama-sama kita masuk ke dalam syurga, tempat yang baik. Ya. Saya pernah bersembang dengan guru saya. Ya. Dia cakap apa? Untuk menjaga hati ni kita, ya, untuk menjaga hati supaya jangan berkata-kata sangat, jangan suka nak merendah-rendahkan orang. Apa yang perlu kita buat? Apabila kau melihat orang yang kafir, kau katakan dalam hatimu, ya Allah, ketika ini dia kafir, dia bermaksiat terhadapmu, dia ingkar terhadapmu, ya Allah. Tetapi jika dia masuk Islam, satu dosa pun tidak ada pada dia. Amalannya akan bermula daripada kosong. Sedangkan aku ini yang telah lama memeluk agama Islam, entah berapa banyak dosa yang aku telah lakukan terhadap engkau, ya Allah. Jadi mudah-mudahan, ya Allah, matikanlah dia dalam Islam, dan aku juga mati sama-sama dalam Islam. Apabila melihat anjing kurap, apa yang perlu kita lakukan? Ya Allah, di hadapan aku ini seekor anjing yang kurap, yang hodoh rupanya. Tetapi jika dia mati, dia hanya menjadi tanah, tidak akan dihisap pun. Tapi aku ini, aku rasakan aku ini mulia. Tetapi apabila aku mati kelak, aku akan ditanya berbagai-bagai soalan. Kalau aku miskin, mungkin bawaan aku tak banyak. Ibarat kalau aku nak pergi ibarat kalau saya nak pergi daripada Malaysia pergi ke negara luar, bagasi yang saya bawa sikit, maka soalan yang akan ditanya oleh pihak immigration, pihak custom sedikit. Tapi kalau bawaan saya banyak, maka lamalah saya akan ditanya di situ. Bagaimana, adakah barang-barang yang saya bawa tiada barang-barang terlarang? Maka senanglah saya pergi. Kalau ada di antara barang-barang yang saya bawa itu barang-barang terlarang, saya sangkut di situ, dan saya mungkin tak dapat menuju ke tempat yang saya hendak tuju. Berkata setengah orang, si pendengki itu tiada memperolehi suatu daripada majlis-majlis masyarakat melainkan kecelaan dan kehinaan. Ia tiada memperoleh suatu daripada para malaikat melainkan laknat dan kebencian. Ia tiada memperoleh suatu daripada manusia melainkan kehampaan dan penyesalan. Akhirnya ia tiada memperolehi suatu di akhirat kelak melainkan merasa malu, menderita penyiksaan. Sakit hati tengok orang senang, ya. Sakit hati tengok kawan kita berjaya, ya. Lalu kita buat macam-macam perkara yang tak elok kepada dia, dan akan kita bahaskan sekejap lagi insya-Allah. Apakah hakikat hasad itu?
Hasad itu ada dua perkara. Yang pertama ialah rasa kurang senang terhadap nikmat yang dikecap oleh orang lain, lalu mengharap-harapkan agar nikmat itu terhapus daripadanya. Tidak adalah orang yang lebih jahat di muka bumi ini, melainkan orang itu susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Itulah orang yang paling jahat kat muka bumi ini. Tak boleh tengok orang senang, ada je. Ya. Kadang-kadang tuan-tuan, kita ni dah cuba dah untuk tak buat pasal dengan orang. Betul, kalau boleh, kalau janganlah. Ibarat macam kita katalah, ya, aku ambil ujian memandu. Kalau boleh memandu tu ikut peraturan betul, 80 km sejam, tak nak lebih, 81, tak nak lebih kalau boleh. Tapi tetap juga kena sondol daripada belakang, ataupun kena sailang daripada depan. Itulah kehidupan tuan-tuan, itulah kehidupan. Ya. Kita cuba buat yang terbaik, kita cuba mengamalkan apa yang baik, tapi tetap juga ada orang yang akan menyakitkan hati kita dan buat perkara-perkara yang tak elok. Itulah kehidupan. Kerana apa? Selagi mana adanya syaitan, ya, selagi mana adanya syaitan, jangan pernah rasa pelik kalau kita tidak digoda dengan kesusahan. Kesusahan apa? Kesusahan hati. Ya. Hati akan sentiasa susah. Ada saja perkara-perkara yang tak kena, ya, yang akan berlaku ke atas diri kita. Bersiap sedialah. Yang keduanya, tiada mengharapkan nikmat-nikmat itu lenyap daripada orang lain, tetapi menginginkan nikmat yang sama bagi dirinya, dan ini dinamakan ghibatah. Ya, sifat yang pertama, kita tengok orang senang, kita rasa susah. Sifat yang kedua, hasad. Kita tengok orang senang, kita berdoa agar kita juga jadi senang macam dia. Dan kita akan bahaskan juga sebentar nanti. Sifat yang pertama, dihukumkan haram dalam segala segi, kecuali nikmat-nikmat yang diperolehi itu oleh seorang yang derhaka kepada perintah-perintah agama, lalu dijadikan nikmat yang ada itu padanya untuk melakukan segala macam maksiat dan larangan-larangan Allah. Ya. Ada ketikanya kita boleh, ya, hukum hasad itu asalnya haram, tetapi boleh jadi boleh masa bila kalau, ya, kesenangan itu berlaku kepada orang yang suka membuat maksiat dan kerosakan. Orang tu kaya, ya, duitnya banyak, tapi kerja dia menyusahkan orang. Ya. Ada sering saja dia suka apa? Merendah-rendahkan orang, ya, membeli jiwa manusia supaya ikut kata-kata dia. Ya. Orang begini boleh kita dengki, ya, kita hasadkan supaya harta itu tak lama dengan dia. Sebagai apa? Sebagai suatu hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya tuan-tuan, kalau dizalimi dia orang, ini cerita betul, saya tak cerita tipu tuan-tuan. Ini yang saya buat. Kalau saya dizalimkan dengan orang, apa yang saya buat? Ya Allah, ya Tuhan, aku tak pernah menyakitkan hati dia walau sekali pun. Tapi kenapa dia suka buat aku macam ni? Ya Allah, mudah-mudahan Kau berikanlah dia satu hidayah yang selayaknya untuk dia, agar dia boleh berubah daripada sifat dia yang tak baik itu kepada baik. Ya. Bagaimana cara Allah memberikan hidayah yang sesuai itu hak Allah. Jangan kita minta kebinasaan, tapi kita minta agar dia mendapat hidayah yang sesuai dengan apa yang dia telah lakukan kepada kita, setimpal, dan dia boleh dapat, ya, perkara itu akan membuatkan dia menjadi orang yang lebih baik. Dan doa itu kebanyakannya makbul tuan-tuan, dan saya lihat orang yang menzalimi itu telah berubah menjadi orang yang lebih baik daripada itu. Cuma cara bagaimana Allah berikan kepada dia itu saya serahkan kepada Allah sebulat-bulatnya. Ya. Mengenai pengharaman sifat hasad dan dengki, telah banyak dibawakan sebelum ini khabar-khabar tentang larangannya dan membencikan seorang kerana nikmat dan kesenangan yang ada padanya. Samalah
Samalah seperti memurkai qada Allah dan ketentuan dalam melebihkan setengah hambanya pada setengah yang lain, ya. Kalau kita dengki, hasad pada kesenangan orang lain, kita dah engkar akan rukun iman, tuan-tuan. Engkar terhadap rukun iman hukumnya apa? Kalau 5 tolak 1 jadi 4, 6 tolak 1 jadi kosong. 5 tolak 1 rukun Islam. Mengucap 2 kalimah syahadah, sembahyang, puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Kalau tak mampu, tak wajib atas dia. Tapi rukun iman, percaya kepada Allah, Rasul, kitab, malaikat, ya, qada dan qadar, dan hari kiamat. Boleh tak percaya salah satu? Aku percaya ada Allah, tapi Rasul ni aku rasa dia reka-rekaan lah, ya. Tak ada Rasul ni sebenarnya, saja-saja je dia nak glamour tu, ya. Percaya Rasul, kitab pula tak percaya. Kitab ni ciptaan manusia. Nabi sebut tu daripada kalam dia je sebenarnya, bukan kalam Allah. Bagaimana iman dia? Rosak, tuan-tuan. Begitu juga dengan qada dan qadar. Kita tak merasa puas dengan apa yang ada pada kita, dan kita mempertikaikan pula qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang hasad ini lebih teruk lagi, kerana dia ingkar terhadap hukum qada dan qadar itu sendiri. Maka tidak syak lagi, tentulah berdosa dan tidak dapat ditolak dengan alasan bagaimana sekalipun, apakah di sana ada lagi maksiat atau dosa yang lebih besar daripada kebencian anda terhadap kesenangan seseorang muslim, padahal tidak ada suatu mudarat pun yang akan menyentuh diri anda disebabkan kesenangan muslim itu. Dalam hal ini Allah membidas orang-orang yang bersifat seperti itu dengan firman-Nya, in tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Apabila kamu mendapatkan kebaikan, nescaya mereka akan merasa kurang senang, tetapi apabila kamu mendapat kejelekan, mereka pun puas, merasa gembira, riang ria kerananya. Ya. Ada dalam sifat diri manusia, ya. Kadang-kadang berlaku masa bila, tuan-tuan, ya. Kadang-kadang saya juga ada pergi dekat tempat perubatan Islam, ya. Saya pelik, perempuan tu pandang saya, tersenyum, lawa pula tu. Saya kata, apa hal pula perempuan ni tersenyum-senyum dengan aku? Kita pun tersipu-sipu lah juga, kan? Handsome benar ke aku masa ni? Kan? Terfikir begitu. Rupa-rupanya, tuan-tuan, ya, rupa-rupanya perempuan itu terkena guna-guna, yang mana, ya, lelaki yang sebelum ini nak tackle dia, ayat tackle lah, ya, nak adjust dia tak dapat dekat orang lain. Jadi dia buat ke perempuan tu supaya gila kat semua lelaki. Gila dekat semua lelaki. Nampak, tuan-tuan? Kadang-kadang ialah kita sampai satu tahap kata, alang-alang menyeluk pekasam, biar sampai ke pangkal lengan, biar tangan aku jadi masam sekali. Ya. Itu kita. Kalau dah hitam-hitam lah kataku, payah kita, tuan-tuan, ya. Kalau dah sampai tahap macam itu, ya, tak ada dah jalan kembali untuk dia. Kadang-kadang bila kita baca ayat summum bukmun umyum fahum la yarji'un tu, tuan-tuan, saya terkesan sangat ayat tu. Kenapa? Allah mengatakan summum bukmun umyun, mereka buta, pekak dan tuli. Fahum la yarji'un, mereka tak boleh kembali. Orang kalau hatinya dah hitam, dah pekat sangat, ya, Allah tutup terus dan tak bagi balik dah semula. Kita ni, tuan-tuan, kalau celik tapi bisu, boleh belajar lagi, ya. Kita ni buta tapi dengar, boleh belajar lagi. Tapi macam mana orang nak belajar kalau dia buta dan pekak? Macam mana informasi nak masuk dalam diri dia? Sebab itu Allah juga berfirman, ya, wa ja'ala lakumus sam'a, aku jadikan untuk kamu semua pendengaran, wal absar, dan juga penglihatan, qalilan ma tashkurun, sedikit sangat kamu yang bersyukur. Ya.
wal afidah, dan juga hati, ya. Qalil lamma tashkurun, sedikit sangat kamu yang bersyukur. Kita tak pernah mensyukuri apa yang ada pada telinga kita ni. Sebab tu tuan-tuan, saya pernah, ya, ketika mana saya buat OSHA, ya, Occupational Safety and Health dulu, saya cakap dengan pekerja-pekerja kat depan, saya kata, tuan-tuan, kalau kita kena marah dengan bos kita, ya, janganlah dendam sangat. Pertamanya, syukurlah kita ada telinga untuk mendengar. Kita ada hati untuk merasakan bahawa kalau buat salah engkau dapat begini, pedih telinga engkau dengar. Ya. Mata akan melihat macam mana riak muka orang kalau marah kepada kita. Jadi engkau nak tak benda ni berlaku atas diri engkau berkali-kali? Tentu tak nak. Ya. Hidayah itu datang kepada kita dalam berbagai-bagai cara. Hikmah juga datang kepada kita dalam berbagai-bagai cara. Tak semestinya hikmah itu datang dengan lemah lembut. Ya. Kalau sekali cakap tak dengar, 2 kali cakap tak dengar, 3 kali cakap tak dengar, agak-agak nak cakap lembut lagi tak? Tak ada dah. Ya. Dan juga hikmah kadang-kadang digunakan perkataan sebaliknya. Perkataan berlawanan digunakan untuk memberikan hidayah. Contohnya, budak-budak panjat pokok. Mak kata apa? Jangan panjat, lagi tinggi. Orang kita ni kalau kata jangan, kita nak buat lagi. Contoh, dilarang membuang sampah. Di situlah sampah yang paling banyak. Ya. Jangan panjat, kita panjat. Jangan panjat, kita panjat. Sudahnya, kau panjat lagi, tengok. Turun gitu. Ya. Reverse. Ya. Kadang-kadang perkataan digunakan opposite. Ya. Perkataan yang sebaliknya, tapi tetap juga memberikan hidayah. Ya. Seolah-olah ayat itu menyuruh untuk membuat kejahatan. Ya. Itu jugalah cobaan daripada syaitan, tuan-tuan. Ya. Syaitan ni setiap hari akan memperhebatkan cobaan dia. Ya. Setiap hari dia akan fikir macam mana nak rosakkan Bani Adam ni. Ya. Imam Al-Ghazali sekalipun dicuba oleh syaitan. Satu ketika mana Imam Al-Ghazali sedang berkhalwat, bersuluk lah istilah kita, ya. Bersuluk, duduk, ya, berzikir, tiba-tiba datang satu cahaya. Cahaya tu kata apa? Aku ini Allah. Aku telah ampunkan segala dosa-dosa engkau dahulu, kini dan selamanya. Apa Imam Ghazali kata? Dia ambil selipar, dibalingnya. Dibalingnya cahaya tu. Kalau kita dengan perkataan itu, pertama cabut lari. Yang keduanya, kalau tak kuat, oh betul ke aku telah diampunkan? Itu yang bahayanya kita ni, tuan-tuan. Ya. Tapi Imam Ghazali ambil selipar, dibalingnya. Gitu. Teringat juga kisah Datuk Dr. Harudin arwahnya, ya. Tak tahulah kisah ni betul tak betul, tapi dapat beritanya begitulah, ya. Ketika dia pergi memburu, ya, dia dengan adik dia, ya, Hasanuddin, Datuk Hasanuddin, on the way sampai dekat satu kawasan tu, tiba-tiba ada perempuan tepi jalan nak tumpang. Ya. Kawan tu dah tahu dah apa benda yang nak tumpang tu kan. Dia bukakan pintu, masuklah. Bukakan pintu. Kalau kita lah, tuan-tuan, kau lantak kau lah kat situ, kan? Tak peduli kau perempuan betul ke, perempuan tipu ke, cabut dah kita. Tapi orang-orang yang yakin kepada Allah, tauhidnya tinggi, ya, tak pernah takut melainkan hanya kepada Allah. Jadi orang yang takut kepada Allah, dia tidak akan melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah, dan tidak akan pernah membuat apa yang dimurkai oleh Allah. Menunjukkan rasa gembira dalam keadaan seperti ini adalah iri hati terhadap kesenangan orang lain, manakala hasad, dengki dan sifat iri hati itu sentiasa berada di samping menyamping. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Mereka tiada meletakkan suatu keinginan dalam dada-dada mereka daripada nikmat yang dikecap oleh orang lain. Ayat ini telah memuji para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga semiskin-miskinnya sekalipun tidak pernah sempit dada mereka, yakni merasa iri hati terhadap kesenangan dan nikmat yang didapati oleh orang lain. Para sahabat, ya, tak pernah mengeluh pun susah, ya.
Bahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ketika mana ya Islam memerlukan bantuan sudut keuangan, Abu Bakar menyerahkan segala-galanya yang ada pada diri dia. Sehingga Nabi bertanya, apa lagi untuk engkau nanti, wahai Sayyidina Abu Bakar? Apa jawab Nabi? Cukuplah engkau dan Allah sebagai gantinya. Agak-agak kita boleh buat tak macam itu? RM5 nak letak dalam tabung, 50 kalau kita buat keluar, 50 letak balik. 10 letak balik. Kalau boleh yang warna hijau ataupun warna biru, barulah letak ya. Kalau termasuk 50, kalau boleh jumpa dengan orang surau, tolonglah tadi aku tersalah masuk. Mintalah buka balik. Itulah duit aku buat isi minyak kereta kan. Nampak tawakal kita kurang kepada Allah. Yang cakap ni pun tak kuat juga ya. Pandai bercakap aja. Jadi kita mengingatilah. Itu namanya tazkirah, ingat mengingati. Apa ya? Wa dzakir fadzakir fa inna dzikra tanfaul mukminin. Saya ingatkan tuan-tuan, tuan-tuan ingatkan saya. Yakni merasa ya iri hati terhadap kesenangan dan nikmat yang didapati oleh orang lain, dan tidak pernah menyesali diri kerana ditimpa kemiskinan. Oleh itu Allah telah memuji mereka dan menafikan sifat hasad dan dengki daripada diri mereka ya. Sifat hasad dan dengki ini kalau nak buang memang ambil masa ya. Memang ambil masa. Kita pun tuan-tuan nak boleh jejak ke surau ni tuan-tuan, boleh nak jejak ke masjid ya, hari-hari ni pun ambil masa juga sebenarnya. Ambil masa. Bukan hari lahir-lahir umur 15 tahun akil baligh terus pergi surau, pergi masjid. Beruntunglah orang itu, bakal mendapat naungan Allah nanti dekat akhirat, di mana di hari lain tidak, ketika itu tidak ada naungannya, iaitu orang muda. Antaranya ialah orang muda yang hati dah terikat kepada masjid dan surau. Kita ni umur 40 ya, itu pun sebab dengar kata kalau umur 40 tak berubah maka kekallah terus begitu, maka kita takut ya. Saya teringat tuan-tuan Ustaz Mustafa arwah ya, Allah yarham Ustaz Mustafa. Dia tu selalu bersembang. Kalau dia nak meluah perasaan, selalulah dengan saya. Dia kata apa? Aku risau benar Zi. Umur 40 ni. Macam manalah ya. Dia selalu tengok YouTube kadang-kadang tentang kematian ya. Dekat-dekat umur 40 kalau dia jadi imam menangis je dia. Ya. Saya jadi Bilal belakang dia. Saya tahulah. Ya. Menangis dia selalu ya. Rupa-rupanya memang umur dia 40 je Allah dah ambil dah. Ya. Umur 40 Allah ambil. Beruntunglah juga dia ya tuan-tuan ya. Kalau panjang lagi umurnya mungkin banyak pula cobaan dan dugaan dia. Jadi Allah kalau dah sayang orang tu ambil cepat ya. Tapi orang yang lambat ni bukan Allah tak sayang, Allah sayang juga, bagi peluang lagi ya. Lagi panjang umur kita, lagi banyaklah peluang dia bagi. Selagi belum pergi, ambillah. Carilah walaupun sekecil-kecil pahala, jangan pernah memperlekehkan. Walaupun dengan hanya nampak ada bekas tisu contoh, oh ini tisu kat depan ni kotor ni, ambil lah, simpan ya. Ataupun kita pun nampak selipar, kadang-kadang dekat masjid negeri tu ya, security kat situ dia betulkan selipar. Tuan-tuan kalau pergi masjid negeri kan, kalau naik kan selipar sepah, balik dah menghadap ke jalan dah. Ya. Dah menghadap ke jalan. Saya teringat lagi, saya bersembang dengan security, saya bersembang dengan cleaner. Dia kata apa? Ustaz, kami ni pekerjaannya kontrak Ustaz. Kontrak pun 2 tahun, kan tukar lagi kontrak terbaru kan. Gaji pun tak banyak. Bila kontrak ni Ustaz, rasa macam tak ada masa depan aja. Dengan gaji yang tak banyak ni. Saya nak mujuk hati dia orang, saya kata bagaimana? Abang, kalau abang rasa kerja yang abang buat ini tak ada masa depan, maka berhentilah. Kerja kalau kita tak dapat kaitkan dengan akhirat, maka kerja itu sia-sia, dia kata. Berhentilah, dia kata. Kenapa saya kata begini? Abang bayangkan ya. Abang seorang security masjid.
Berapa ramai orang yang yang khusyuk sembahyang kerana abang. Berapa ramai, walaupun abang tak dapat nak ikut berjamaah sekali. Bayangkan kalau security berjamaah, pencuri pun berjamaah kat luar tu. Ya. Seronok dia. Pencuri. Security tak ada. Ya. Berapa ramai orang yang parking kereta hati senang. Sleeper memang tak boleh buat apa. Sleeper memang kat masjid tu, masa saya kerja kat situ, tiap-tiap bulan kumpul buang aja. Banyak sangat. Sebelah lain, ya. Kadang-kadang bukan apa, ya. Orang tu baru sampai ke masjid negeri, baru hari itulah jejak masjid negeri. Dia parking, ya, dekat tempat lain, letak slipper dekat rak nombor 11. Dia ambil slipper dekat rak nombor 1, memang hilang lah. Memanglah tak jumpa. Ya. Bukan hilang, sendiri tak perasan. Saya sendiri pun, ya, masa saya darjah 3, first time lah saya sampai dekat masjid negeri itu, slipper saya ke duit saya hilang. Terpusing-pusing saya satu masjid negeri itu cari mana tempat aku letak tadi. Umur saya 9 tahun, saya datang ke masjid negeri, umur 29 kerja masjid negeri. Allah letakkan, ya, ceritanya itu begitulah, ya. Kita pun tak tahu akan datang begitu. Saya pun tak pernah terfikir yang saya bakal kerja ke masjid. Ya. Dan sekarang saya bertugas di Masjid Jami' Raja Tun Uda. Baik tuan-tuan, sampai ke situ lah ceritanya, ya. Baik. Adapun berlumba-lumba dalam mencari kesenangan dan kenikmatan dunia, maka itu tidaklah dilarang, malah ada kalanya dituntut oleh syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun, dan dalam mencari kelebihan itu maka hendaklah berlumba-lumba orang yang ingin perlumbaan. Islam suruh kita saling berlumba, tuan-tuan. Tengok kawan kita berjaya, aku pun boleh berjaya, aku mesti nak berjaya. Siapa kata kalau ikut Islam kita bakal jadi mundur? Ortodoks, ya. Pahaman kita ke belakang. Tak. Orang tu tak faham Islam lah. Orang yang faham Islam, yang faham ayat-ayat Quran, apabila dia berpegang dengan ayat-ayat Quran dan Islam, dia akan terus maju dan terus maju. Allah sendiri menyuruh, wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun, dan dalam mencari kelebihan maka hendaklah berlumba-lumba orang yang inginkan perlumbaan. Kita letakkan di dalam diri kita ni, kita nak race, kita nak lawan kawan kita. Kita mesti kejar dia. Dia boleh APC, takkan aku tak boleh APC. Aku pun boleh, dia pun boleh. Dia boleh, mesti aku boleh. Letakkan dalam diri. Dia dapat nombor 1, takkan aku tak boleh nombor 1 dalam peperiksaan. Ya. Allah suruh kita. Dan juga ketika kita lepas sembahyang pun Allah suruh. Ya, dalam surah Jumaat Allah sebut, fa iza qudatis shalah fantashiru fil ard, maka bertebaranlah kamu ke bumi ini, wabtaghu min fadlillah. Carilah kelebihan-kelebihan yang Allah telah berikan. Allah tak pernah suruh kita miskin, tuan-tuan. Tak pernah suruh kita miskin. Tapi kalau telah ditakdirkan kita usaha bagaimana banyak pun, ya, kadang-kadang ada orang kerja sehari gajinya setahun. Ya. Ada orang kerja sebulan, ya, gajinya cuma macam sehari je makan. Ada orang pula fikir-fikir, ya, dulu Ustaz, kalau gaji 2,000 seronok sangat. Sekarang gaji 2,000 tak rasa. Ya. Saya kata beginilah, ya. Saya pun bukan tak pernah rasa macam kamu rasa, saya kata. Cumanya apa yang saya buat ialah, saya pernah kira gaji saya bersambung dengan gaji bini saya. Tolak tu gedebak-gedebuk 200 bagi 2. Ya, pernah kira. Teringin nak kira sangat, kira 200 bagi 2. Sudah-sudahnya saya kata kat bini saya, beginilah, yakinlah kita kepada Allah bahawa Allah akan kasihan melihat kita. Setiap yang ada ini Allah pasti beri makan, dengan syarat bertakwa kita kepada Allah, tawakal kita kepada Allah. Alhamdulillah tuan-tuan, ya, alhamdulillah. Ada juga susah, tapi tak susah sangat. Ada jalan keluar. Macam pagi inilah contohnya, ya. Pagi ni orang lain patutnya pergi kuliah. Saya dah nak pergi bertugas dah, ya. Ring 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 ring.
Assalamualaikum Ustaz, boleh datang mengajar hari ni? Mengajar ya. InsyaAllah. Betul saya kata dengan kawan saya, Mat, kau tolong cover aku hari ni, Mat. Nanti aku cover kau balik. Kau jangan risau. Aku cover kau balik. Kalau ada lebih kan aku bagilah kau pula. Begitu. Betul tuan-tuan. Jangan kita hidup kita ni makan seorang, makan ramai-ramai. Baik, sampai ke situ lagi begini ya. Firman Allah Subhanahu wa taala lagi, Sabiqu ilal maghfiratin mir rabbikum. Berlumba-lumbalah kamu sekalian untuk mendapatkan keampunan Tuhan kamu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, la hasada illa fisnatain. Rajulun atahu Allahu malan fasallatuhu ala halakatihi fil haqqi wa rajulun atahu Allahu ilman fahuwa ya'malu bihi wa yu'allimuhumun nas. Tiada hasad yakni dibenarkan berhasad melainkan dalam dua perkara sahaja, yaitu seseorang yang dikurniakan Allah harta yang banyak lalu dia menaburkan harta itu dalam perkara-perkara yang hak dan benar sehinggalah hartanya habis, dan seorang lagi dikurniakan Allah ilmu pula lalu ia mengamalkan ilmu itu serta mengajarkannya juga kepada orang ramai. Kita kena dengki tengok orang yang kaya tapi rajin bersedekah. Kena rasa hasad. Allah cakap untungnya lah dia, tergerak hati dia nak mengeluarkan duit untuk membangunkan surau Al-Ittihadiyah ni. Bila mana surau ni nak wakaf, dialah orang yang pertama, dan kalau boleh namanya diletakkan sebagai hamba Allah. Hebat tu tuan-tuan. Bagi 10,000 nak nama hamba Allah. Ini bagi RM2 hamba Allah. Hamba Allah nilai RM2 je. Hamba Allah biarlah nilainya banyak. Kalau dia nak claim pun dengan LSDN, itu cerita lain lah, belakang lah. Cerita belakang. Kita faham ada kala-kalanya, diorang bukan tak nak bagi. Tapi dia kata, Ustaz, agak-agak kalau nak bagi tu, biarlah aku pun boleh lepas cukai dan sebagainya. Jadi mintalah resit. Tak apa, tak ada masalah. Kena hati, kena ikhlas. Dan kita yang melihat orang yang membuat kebaikan itu, maka janganlah kita pula hasad dengki, ini menunjuk je lah tu, nak menunjuk lah dia tu bagus, padahal kat belakang tu belacan je dia tu. Ayat kita kan kadang-kadang teruk je lah perangai dia tu, sampai dia nak menunjuk ke orang. Apa salah kita rasa seronok orang buat baik? Jahat mulut Melayu ni tuan-tuan, jahatnya mulut Melayu ni, kalau kawan kita buat baik, kita kata apa? Kau ni show off je lah. Bahasa lain kalau budak-budak lu kata, poyo je lah kau ni. Perasan tak perkataan poyo itu ataupun perkataan show off itu sebenarnya telah menjatuhkan keinginan orang untuk membuat kebaikan. Kita menghalang orang dengan satu perkataan aja, poyo lah kau ni. Sepatutnya kita menggalakkan lagi. Kadang-kadang ada perkara-perkara yang baik juga yang boleh kita ambil daripada orang-orang yang non-Muslim. Contoh kita kata orang-orang Barat. Ada perkara-perkara yang baik yang boleh kita ambil. Contohnya, orang Barat ni akan suka support member. Aku dengar kau nak panjat gunung naik basikal kan? Bagus tu bro. Kalau kau boleh panjat naik basikal, dalam Guinness Book of Record kau nama nombor 1. Tu orang putih. Kita, kau dah tak ada kerja lain ke? Daripada kau pergi panjat gunung naik basikal kan, baik kau pergi ke kebun tu, bersihkan kebun kat kampung kau tu. Aku tengok dah semak dah tu. Itulah kita, jatuhkan orang, perasaan orang, hasad dah ada duduk dalam hati kita ni. Tak boleh nak tengok orang nak maju sikit. Kadang-kadang anak kita nak cuba perkara yang lain kan, dalam bidang dia kan. Katalah dia ambil accounting, dia dah bosan dah dengan matematik dah ni, kata aku nak saya kan. Kalau orang Jawa aku je. Orang Jawa kalau kata saya kurang ajar. Abah, saya kau ni Jawa ke tak Jawa?
Orang Jawa jangan sebut saya dengan ayah. Itu namanya tak friendly. Alasannya dengan Allah pun kau sebut aku. Kan? Ini kan pula dengan bapak kata kau nak panggil saya. Kecil. Orang Jawa ayah, abah mesti sebut aku dengan ayah, abah, ya. Tapi bukanlah aku engkau, ya. Aku ni bah, begitu, ya, caranya. Anak-anak kita kadang-kadang nak cuba tukar angin. Kita kata tak payah, kita bagi gambaran-gambaran yang tak baik kepada dia. Semua yang tak baik kita keluarkan, 100% bagi kat dia. Nah, selonggok kat kau. Anak tu pun down. Apa salah kalau lah, ya. Kalau benda itu bagus, kita tunjukkan jalan. Betul ke kau nak buka kedai makan? Kau tahu ke masak? Kau ingat satu perkara, orang yang buat kedai makan kalau mengharapkan hanya tukang masak aja, besok kalau dia mogok minta gaji lebih, dia tinggal kedai kau. Dia tinggal nanti kedai kau. Macam mana kau nanti? Kalau kau tak pandai masak, first kali kau nak buka kedai masak, kau mesti pandai masak dulu. Bagi jalan dekat dia, ya, bagi dia cuba, ya. Besok kalau dah tak berjaya, sekurang-kurangnya dia dah cuba. Bukan kita awal-awal dah down kan dia, ya. Saya pun anak juga kan. Itu pun kadang-kadang kita terasa juga, ya. Orang tak nak dengar kata kehendak kita. Walaupun kadang-kadang, ya. Tapi kalau kita rasa permintaan dia tu merapu, janganlah pula kita sokong bagi jalan pula, kan. Ya, aku rasa macam nak main nombor lah. Begini caranya. Yang baik-baik ajalah ditunjuk kan. Yang jahat jangan disokong pula. Ya? Begitulah cerita aja tuan-tuan, ya. Sampai ke situ juga jauh jalannya. Dalam menguraikan perkara kedua daripada hasad dan dengki itu, disimpulkan bahawa tiadalah terlarang kiranya seorang itu mengharapkan suatu nikmat yang sama, ya. Yang pertama tadi dia haramkan kalau kita nampak orang dapat kenikmatan, maka kita kalau boleh nak supaya orang tu apa yang ada pada dia akan beralih kepada kita, dan orang tu tak dapat apa-apa. Itu yang diharamkan. Tetapi, ya, yang kedua tadi, dalam menghuraikan perkara yang kedua dari hasad dengki itu, disimpulkan bahawa tiadalah terlarang kiranya seorang itu mengharapkan suatu nikmat yang sama. Ya Allah, aku tengok, ya, Haji Ahmad tu kaya betul orang dia, baik pula, lawa pula tu orang rumah dia. Bukan kita suka dengan rumah dia, tidak, kita bujang lagi masa tu. Kadang-kadang kan kita ni, bahayanya kita apa tau? Bahayanya kita kalau kita suka kat bini orang, bahaya tu tuan-tuan. Jangan ada dalam hati kita, ya Allah, lawanya lah bini dia, mudah-mudahan aku pun dapat bini yang lawa macam itu, ya Allah. Begitu. Ya Allah, dia ni kan senangnya dapat projek, ya. Aku ni kontraktor, dia kontraktor, tapi dia senangnya dapat projek. Apa agaknya rahsia dia, ya? Mungkin dia banyak berdoa kot kepada Allah. Ya Allah, permudahkanlah urusan aku, ya Allah. Mudah-mudahan aku pun sama juga macam dia. Kan senang hati, sejuk hati kita, ya. Tak ada rasa kita nak dengki-dengki ke orang, kan. Hati kita sentiasa dilimpahi dengan rasa kesenangan. Dan tiada pula ia mencita-citakan lenyapnya nikmat itu daripada orang lain, ataupun ia tiada membenci kalau orang itu dapat mengecap nikmat itu terus menerus. Maka cita-citanya tiadalah haram hukumnya, malah ada kalanya dituntut pula oleh agama, ya, seperti yang telah dihuraikan di atas. Ya. Islam tu galakkan pula, kau kena cemburu dekat orang yang berjaya. Cemburulah, cari mana orang berjaya, cemburu dekat dia dan ikut macam dia. Fikirkan, kadang-kadang kita jealous dengan orang kaya, tapi kita tak fikir macam mana dia boleh jadi kaya. Jumpalah dengan dia, tanya dekat dia, ya. Tuan, macam mana tuan boleh jadi kaya? Apa rahsianya? Ajarkan saya. Saya pun teringin nak juga jalan macam itu, ya. Saya ada kelebihan sedikit dalam diri saya ni, ada begini. Macam mana saya nak kembangkan apa yang ada dalam diri saya? Itulah sepatutnya yang kita buat. Saya kalau jumpa orang yang lebih kaya daripada saya, apa yang saya jumpa, apa yang saya buat ialah ajarkan saya doa yang buatkan Allah tu percaya dekat Tuhan untuk jadi kaya. Saya minta begitu. Saya kata aku berdoa tak kaya-kaya lagi. Tapi
ada rahsia ni agaknya ni kat tuan ni, yang Allah berikan kepercayaan untuk menyimpan hazanah-hazanah dia. Apa rahsianya? Bagi tahu saya. Mudah-mudahan bila aku kaya besok aku boleh ajar kat orang lain pula. Begitulah, Baiklah tuan-tuan, insya-Allah, saya telah diberitahu program sampai pukul 7.30. Gitu. Kata orang tu, kalau makan jangan banyak-banyak, nanti muntah. Kalau belajar tu jangan banyak-banyak, nanti angguk-angguk, geleng-geleng. Sudahnya apa yang saya cakap, aku cakap seorang-seorang aja. Yang lain semua tertidur. Jadi saya mohon ampunan maaf, kalau selama saya bercakap tadi ada yang menggurus hati dan perasaan tuan-tuan. Sungguhnya yang baik itu pada Allah Subhanahu Wa Taala, al-haqqu mir rabbik fala takuna minal mumtarin. Yang baik itu pada Allah. Saya ini tidaklah apa-apa, sekadar untuk menyampaikan, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jama'na hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma wa la taj'al fina syaqiyyan wa la matruda wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah sekalian yang hadir pada hari ini hamba-hamba-Mu yang soleh, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada di antara kami yang mempunyai masalah keuangan, maka bantulah mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada di antara kami yang mempunyai masalah kesihatan, penyakit yang melarat, maka sembuhkanlah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami seorang yang sentiasa taat kepadamu dan jauhkanlah kami daripada perkara-perkara yang akan mengingkari kami daripada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang bakal mendoakan kami apabila kami pergi nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami yang baik di dunia dan berikanlah kami yang baik di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.